Tahukah anda, komuniti Muslim di Kemboja dianggarkan melebihi 300,000 orang dan majoritinya hidup sebagai masyarakat minoriti di kawasan kampung serta pedalaman. Di sini, ramai keluarga hidup dalam keadaan serba kekurangan dan ada yang hanya dapat merasai nikmat daging setahun sekali ketika Aidiladha. Di Kampung Trobeng Biang Kemboja, di sinilah kami melaksanakan ibadah korban bersama penduduk kampung yang menanti penuh harapan dan syukur. Setiap bahagian korban yang disumbangkan bukan sahaja membawa makanan tetapi juga menghadirkan kegembiraan, ukhuwah dan kasih sayang sesama Islam. Dengan sokongan rakyat Malaysia, alhamdulillah amanah korban dapat disampaikan terus kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Jom bersama amal korban raikan Aidiladha dengan berkongsi rezeki buat saudara kita di Kemboja. Zulkifli Ibrahim bin Muhammad Zulkifli Nur Kartini atau Siti Asya binti Mak Nasir, Nazrul Azlan bin Haji Rashid, Muhammad Johari Yusof, Ramlah Muhammad dan Ismail Isa. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallah. Ujung dunia ada harapan, menanti uluran penuh keikhlasan.